Serum rambut ni perlu ke pakai setiap hari? Assalamualaikum. So hari ni saya nak bercakap mengenai keperluan menggunakan serum rambut. Untuk mengetahui hampa, serum rambut ni tak perlu pun pakai setiap hari, tetapi bergantung kepada keperluan rambut hampa. Masa bila hampa perlu pakai serum rambut? Masa yang sesuai hampa pakai serum rambut adalah selepas hampa dah cuci rambut dengan shampoo. Hampa boleh pakai masa rambut dah kering atau separa kering. Tapi kalau hampa tak cuci rambut, hampa tak perlu pun pakai serum. Dan serum ni hanya perlu letak dekat rambut sahaja. Tak perlu kena kulit kepala. Dia hanya untuk rambut. Apa fungsi serum ni sebenarnya? Fungsi serum adalah untuk nampakkan rambut hampa lagi shining. So, serum ni dia tak merawat pun rambut hampa. Dia cuma menampakkan rambut hampa lagi sihat. So, hampa dah tahu kan waktu bila yang sesuai untuk hampa pakai serum. Kalau hampa nak tahu lagi tips-tips penjagaan rambut, hampa boleh follow TikTok Sally Hijab Elegant. Yang tu saja info-info mengenai serum. Okey. Kalau hampa nak datang, hampa boleh buat appointment dekat nombor 017-616-2426. Okey, bye-bye.